Ni player daripada mana? Apa barang pakai warisan? Pakailah nak jati, saya tak peduli. Kalau saya jujur cakap, saya tak peduli. Aduh cuy, katanya punya pemain keturunan mewah banyak gitu di luar sana gitu ya bos. Tapi kok ngambilnya guys. Selama ini hidup anda tidak puas hati dengan negara Malaysia. Kalau saya malu kan, confident yang kata belajar dulu undang-undang FIFA. Apa benda ni weh? Kali ni guys, bukan satu atau dua, kita ada 6 hingga 7 orang pemain warisan yang sah ada dalam Malaysia. Sewaktu Malaysia membantai Vietnam sampai 4-0, ramai yang tertanya-tanya, siapakah dia abang botak ni? Dari mana dia datang? Macam mana dia boleh ada darah Malaysia? Siapa yang kata itu adalah fake ke apa ke? Ini datang daripada FIFA sendiri. Adalah darah Malaysia. Jadi kita tak bolehlah nak mempersoalkan, memang dia memang ada status sebagai pemain warisan kita. Namun semuanya itu pemain-pemain juga naturalisasi dan keturunan. Nampaknya sedikit mencontoh Indonesia ya. Kalau di Indonesia ada Erick Thohir, dekat Malaysia kita ada TMJ. Tengku Mahkota Johor sebenarnya tengah merencanakan sesuatu untuk Harimau Malaya. Bagi korang peminat-peminat bola sepak Malaysia, are you ready? Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Ria Oktorina. Kali ini aku mau ngobrol santai aja nih soal yang lagi ramai banget dibahas netizen, yaitu soal kejayaan tim Harimau Malaya alias timnas sepak bola Malaysia yang makin hari makin kuat. Tapi dibalik itu ada juga loh yang nggak terima dan malah nyinyir. Nah, yuk kita bahas bareng-bareng. Ni player daripada mana? Apa barang pakai warisan? Pakailah nak jati, saya tak peduli. Kalau saya jujur cakap, saya tak peduli. Dulu pun kalau untuk pasukan negara Jepun, pada asalnya mereka pun menggunakan pemain-pemain naturalisasi. Korang tengok balik. Diorang pun pakai naturalisasi sebenarnya pada awal untuk mereka menaikkan semula ranking FIFA. Lagi naik ranking dulu, kemudian liga diorang improvekan liga, barulah dia salin player. Barulah kita boleh gunakan full squad anak jati Malaysia. Apa benda ni weh? Tak ingkar dengan Kino guys yang negara kepada kuning ingin merekrut pemain dari liganya sendiri. Buset guys. Aduh cuy, katanya punya pemain keturunan mewah banyak gitu di luar sana gitu ya buset. Tapi kok ngambilnya guys. Tapi kok ngambilnya dari liga sendiri gitu ya buset. Nah terus apa yang kemarin dikatakan oleh TMJ guys? Ya katanya ada pemain dari Eropa Selatan sana cuy. Buset, dan ini guys ya ada 4 nama guys, 4 nama yang kemungkinan akan direkrut oleh Malaysia cuy. Seperti yang kalian tahu guys ya, Benson da Silva ini emang udah dari kemarin gitu ya. Buset, katanya striker tajam yang akan mengalahkan oleh Romanic. Nah, buset. Selanjutnya guys ya ada Giancarlo Gallifuco, ada Jordan Minta, ada Rafa Vitor, dan terakhir yaitu Benson da Silva. Buset ya, gue sih kedukung terus lah, semoga aja gitu ya 4 pemain ini mau gitu yang bergabung dengan Malaysia. Apa? Biar bisa lah minimal masuk round 3 kalau nggak lolos ke Piala Asia. Semangat terus Malaysia. Negara ASEAN semakin panas. Kali ini gue sedikit membicarakan timnas Malaysia, yaitu lawan kita serumpun nih, dimana timnas Malaysia juga mendominasi dari Vietnam, dimana Vietnam sebelumnya mampu terus mendominasi untuk menghadapi Malaysia. Dan partai terakhir di ajang qualifier untuk AFC Piala Asia 2027 mampu membantai 4-0 Vietnam. Wah, luar biasa. Namun menariknya dari pertandingan tersebut starting 11-nya ada 3 nama yang lahir besar di Malaysia, yaitu diantaranya Aidil Azmi. Namun semuanya itu pemain-pemain juga naturalisasi dan keturunan. Nampaknya sedikit mencontoh Indonesia ya. Tapi nggak apa-apa, itu semua juga untuk melakukan perbaikan transformasi di sepak bola ASEAN, terutama untuk Malaysia juga. Dan semoga saja kita bisa bertanding melawan seniornya nih. Kita pengen tahu nih, seniornya Indonesia atau Malaysia yang meraih kemenangan? Tentunya Indonesia dong. Nah, gimana menurut kalian? Sewaktu Malaysia membantai Vietnam sampai 4-0, ramai yang tertanya-tanya, siapakah dia abang botak ni? Dari mana dia datang? Macam mana dia boleh ada darah Malaysia? Kenapa power sangat ni? Okey, jom aku cerita siapakah dia botak ni sebelum tu.
korang yang minat konten-konten bola sepak, tekan dulu butang follow dekat sini. Dah tekan. Mantap. So, nama player ni adalah Joao Vitor Figueiredo. Seorang player yang dilahirkan di Brazil. Tapi belah atuk ataupun nenek dia lahir dekat Rembau, Mat. Orang Rombau ni. Ada darah Malaysia dekat situ, maka dia menjadi salah satu pemain warisan terbaru untuk skuad Harimau Malaya. Umur dia pula 29 tahun. Kira dah memang betul-betul prime lah. Dah banyak dah experience dia bermain dekat bermacam-macam kelab bola sepak. Dia bermain sebagai seorang center forward, tapi dia tak ada masalah untuk bermain dekat left wing ataupun right wing. Sebab itulah bila kita tengok game Malaysia itu hari, dia bukan saja duduk dekat satu position je, tengah-tengah je. Tidak, dia roaming around the pitch. Memang betul-betul hebat tau dia punya stamina dan juga physicality. Sekarang ni dia bermain untuk satu kelab Turki yang bernama Istanbul Başakşehir. Kelab yang sama bersaing dengan kelab-kelab lain macam Galatasaray dalam Liga Turki. Dan kelab Başakşehir ni bukan kelab biasa-biasa, Mat. Bukan kelab belah-belah bawah relegation ke apa, tidak. Dia hari tu dapat nombor 5 lah kelab ni. Kira hampir masuk top 4 lah kan. Okey, dia bermain sebagai seorang center forward dan macam aku cerita tadi, kadang-kadang dia main dekat belah kiri dan juga belah kanan. Kalau nak cerita pasal career Figueiredo ni, aku boleh describe sebagai seorang journeyman. Sebab apa? Dia dah bermain dekat bermacam-macam jenis kelab, bermacam-macam negara. Of course, dia dah pernah bermain di Liga Brazil, dia dah pernah bermain di Liga Lithuania, dia dah pernah bermain di Liga Turki, Liga Greece, even dekat Arab Saudi pun dia pernah main tau. Kira dia punya pengalaman ni memang cukup matang lah. Satu yang aku perasan pasal Mamat ni, dia punya tenaga dan dia punya ketahanan tu memang gila lah. Sebab apa? Kita tahu stadium Bukit Jalil tu panas dan kebanyakan player tak biasa. Macam player-player MU hari tu lah. Masuk Bukit Jalil berpeluh, Mat. Tapi dia ni steady je. Sebab apa? Dia ni daripada negara Brazil tau. Dan kalau korang punya geografi agak pandai, Brazil dengan negara kita berada dalam garisan khatulistiwa yang sama. Maknanya cuaca dekat sana sama je dengan cuaca dekat kita. Okey, tapi dia dah ada experience dah bermain dekat negara-negara sejuk kan. Kat Eropah dah main, negara-negara panas, Arab Saudi pun dia dah main. Jadi dia ni dari segi adaptability memang tak ada masalah lah. Engkau naik flight 30 jam pun nak sampai sini pun tak ada jet lag apa dah. Dalam game lawan Vietnam hari tu, kita dapat tengok gandingan baru antara Figueiredo, Holgado dengan Arif Aiman, yang mana memang betul-betul menjadi dekat bahagian depan. Apa yang aku sangat suka pasal player ni, dia tak stick dekat satu position. Dia bukan player yang tunggu bola je, tidak. Kadang-kadang dia yang ambil bola daripada bawah. Macam gol pertama tu, dia yang intercept daripada tengah padang tengah pedang intercept, lepas tu bawa bola ke depan, kemudian cuba untuk skor dan berjaya menjaringkan gol pertama untuk Malaysia dalam debut dia hari itu. Dalam perlawanan yang mana kita membantai Vietnam sampai 4-0, ramai yang puji Abang Botak, ramai yang puji Arif Aiman, centre back belakang nombor 3. Tapi ramai yang tak perasan kita punya enjin utama yang menghidupkan Harimau Malaya pada malam tu. Gandingan double pivot Hector Havel dan juga Noah Liner betul-betul menjadi pada malam tu. So, jom aku cerita sikit pasal diorang ni, lagi-lagi pasal Hector Havel lah, player warisan kita. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, tekan dulu butang follow dekat sini. Dah tekan? Mantap. So, Hector Havel, kalau korang tak tahu lagi, dia dah sebut dalam interview baru-baru ni yang mana datuk dia orang Melaka. Jadi dia ni ada darah Melaka, Hawau. Adalah darah Malaysia. Jadi kita tak bolehlah nak mempersoalkan. Memang dia memang ada status sebagai pemain warisan kita, bermain sebagai midfielder yang mana dia adalah enjin utama untuk Harimau Malaya pada malam tu. Dia punya passing, dia punya ketenangan memang kita puji sangat. Okey, sebenarnya ini adalah game kedua dia, yang mana game pertama dia dah buat debut hari tu, dah skor dah pun. Kali ini dia lebih kepada merancang. Okey, dia dengan Abang Botak memang betul-betul menjadi. Kalau Hector Havel lebih kepada memegang bola, Noah Liner pula buat kerja-kerja kotor. Mana-mana bola yang datang daripada Vietnam, dia berjaya intercept, dia berjaya memintas, menghalang segala counter attack yang ada. Bagi aku dia sangat underrated untuk malam tu. Untuk mereka yang tengok result, tengok gol saja memang tak nampak lah
apa yang Noah Liner buat, tapi sumbangan dia pada malam tu bagi aku betul-betul besar juga. Okey, pairing Noah Liner dengan Hector Havel ni aku tak tahulah dia nak guna sampai bila, tapi setakat game lawan Vietnam tu memang betul-betul aku suka. Sebab sebenarnya jarang juga kita pakai 2 midfield, selalunya 3 midfield kan. Kali ni pakai double pivot, Hector Havel jadi perancang, Noah Liner pula jadi destroyer. Korang rasa macam mana? Patut kekalkan ke double pivot ni ataupun patut tambah seorang lagi midfielder dalam skuad Harimau Malaya ni? So, korang boleh tengok sendiri statistik kita lawan dengan Vietnam. Gol kita dah tahu, kita menang 4-0. Shot on target pun jauh lagi banyak. Total shot pun lagi banyak. Tapi, apa yang aku nak tunjuk kat korang, kita punya ball possession. Nampak tu? 61% berbanding dengan Vietnam hanya 39%. Selama ni 10 tahun, 11 tahun selalunya terbalik guys. Vietnam yang pegang bola, Malaysia main bola kampung, main long ball, and insya-Allah kali ini tidak lagi guys. Dengan adanya midfielder Hector Havel dibantu dengan Noah Liner, enjin Malaysia semakin lama semakin panas. Official daripada FIFA dan FAM sendiri, 5 player baru Harimau Malaya official boleh bermain untuk skuad Harimau Malaya pada malam ini ya. Dan siapa yang kata itu adalah fake ke apa ke, ini datang daripada FIFA sendiri. Kalau tak puas hati, jumpa dengan FIFA. Itu saja. Ini daripada FIFA, bukan daripada kerajaan sekian ke, kerajaan langit ke, kerajaan bawah tanah ke, bukan kerajaan dekat mana-mana. Ini datang daripada FIFA mengesahkan 5 pemain ini boleh bermain Malaysia, berdarah Malaysia, dan mereka ni ada talian bersama dengan Malaysia dan boleh beraksi dengan Malaysia untuk kelakar Piala Asia. Kalau tak puas hati, boleh jumpa FIFA lagi. Kalau tak puas hati lagi, kena denda daripada FIFA, tak boleh main dan mungkin akan turun ranking dan didenda $100,000. Itu yang anda mahukan. Selama ini hidup anda tidak puas hati dengan negara Malaysia, tolonglah hentikan. Media-media tolonglah henti menyebar-nyebarkan hoax. Saya mahu semua orang jadi rakyat yang berlow IQ yang tinggi. Kalau saya cakap low IQ, banyak yang terasa. Jadilah berakyat IQ yang tinggi. Kenapa saya suruh belajar? Kenapa saya suruh mendengar? Kenapa saya suruh cari info? Belajar, belajar, belajar. Cari info yang benar. Tolong, jangan dengar media yang inginkan mau view. Follow saya. Saya cakap follow saya. Saya tak sebarkan berita-berita hoax. Tunggu saya sampaikan. Kalau player ini betul darah warisan, yes, saya akan post. Tapi ini datang daripada FIFA sendiri. Mana yang fake? Tolong hentikan menyebarkan media yang palsu. Dan stoplah ambil video orang sebagai clickbait. Lepas tu buat video yang untuk memperandakan di antara Malaysia dan Indonesia. Tolong. Stop it. Who's gonna watch your video? Okay? Tolong stop sebarkan hoax. Berita-berita yang palsu ni. Stop. Kita masyarakat yang maju. Majukan diri dulu. Tengok diri dulu ya. Stop. Ambil tahu pasal negara orang. Stop. Boleh ke nak jadikan pemain bola sepak antarabangsa sebagai warga negara kita? Jawapannya boleh. Inilah nama dia proses naturalisasi. Naturalisasi ni bermaksud proses di mana individu yang asalnya bukan warga negara kita mendapat kewarganegaraan. Actually, benda ni pun dah memang termaktub dalam perlembagaan negara kita dekat perkara ke-19, iaitu kewarganegaraan melalui penaturalisasian. Ramai je player bola sepak Malaysia ni asalnya daripada luar negara tapi melalui proses naturalisasi ni untuk mendapatkan kewarganegaraan. Contohnya Paul Jaswil, Sumarek. So sebenarnya benda ni bagus ke tak untuk industri bola sepak negara kita? Actually, dia ada pros and cons dia sendiri. Untuk player bola sepak ni, korang kena faham yang diorang mendapatkan kewarganegaraan melalui proses naturalisasi ni bukan senang tau. Diorang memang kena buktikan yang diorang ni memang selayaknya untuk mendapatkan kewarganegaraan ni dengan contribute dalam industri bola sepak negara kita. Kalau senang sangat nak dapat kewarganegaraan tu, kalau warga asing yang main bola petang-petang tak sampai setengah jam pun boleh dapat dah kewarganegaraan, betul tak? Despite of the kebaikan yang kita dapat daripada pemain antarabangsa terhadap industri
bola sepak negara kita ni, dapat juga beberapa kelemahan ataupun isu yang datang daripada proses naturalisasi. Antaranya isu terhadap identiti, semangat patriotisme dan juga peluang-peluang kepada pemain tempatan kita. Jadinya, apa peranan belia untuk menangani isu-isu ni? First thing first, penting untuk golongan belia ni merapatkan jurang dalam industri bola sepak negara kita. Contohnya, golongan-golongan muda yang memang into bola sepak perlu meningkatkan kualiti diri mereka sebagai pemain tempatan. Contohnya dari segi mindset, dari segi disiplin mereka dan juga kualiti mereka dalam permainan. Golongan muda ni juga boleh jadi suara kepada komuniti bola sepak secara matang dan juga berfakta. Contohnya, golongan muda boleh mempromosikan kelebihan-kelebihan pemain tempatan kita dan juga potensi mereka dalam industri bola sepak. Or maybe suarakan dasar pembangunan anak-anak tempatan secara berterusan. Next, bagi sokongan kepada pasukan bola sepak negara kita. Contohnya, golongan muda boleh beramai-ramai turun ke stadium untuk memberi sokongan kepada pemain kita. Dan golongan muda juga boleh menyertai mana-mana aktiviti pembangunan yang dianjurkan. Contohnya, program pembangunan remaja dan juga belia, akademi bola sepak ataupun menyertai mana-mana kejohanan ataupun liga amatur yang dianjurkan. And yang paling penting sekali, golongan belia perlu semarakkan aktiviti sukan dekat negara kita ni. So, naturalisasi ni sebenarnya bukanlah isu yang negatif sepenuhnya, tapi isu ni perlu diimbangi supaya pemain-pemain tempatan kita tak tenggelam potensi dia orang. Golongan muda ataupun belia kita pada hari ni bukan sahaja mempunyai minat terhadap bola sepak, tapi sudah tak sedar dia orang ni sebenarnya adalah pewaris kepada masa depan sukan negara kita ni. Dengan kesedaran, tindakan proaktif dan juga sokongan yang adil, golongan muda ni mampu untuk mengembangkan lagi potensi bola sepak negara kita ni secara inklusif dan adil pada masa depan. Okey, Assalamualaikum. Naturalisasi kena main Malaysia 5 tahun. Itu undang-undang FIFA. Baru boleh menaturalisasi. Ini player warisan, ada darah. Malaysia belajar beza dulu bang. Saya cukup suka dengan confident orang macam ni. Sebab apa? Sebab dia main cakap je suruh ikut undang-undang FIFA, undang-undang FIFA. Padahal FIFA dah mengeluarkan dalam undang-undang mereka kelayakan untuk menukar warga negara dalam artikel 6 FIFA dan juga artikel 7. Apa syarat-syarat dia? Sekejap saya jelaskan. Perkara pertama yang awak kena faham tentang naturalisasi, itu adalah satu perkataan yang membawa maksud kepada pertukaran warga negara. Bermaksud sebelum ni awak adalah warga negara England. Jadi awak nak tukar warga negara, ingin tukar menjadi warga negara Malaysia, dia kena follow peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh negara tersebut. Dan dalam masa yang sama, kalau awak nak bermain bola sepak untuk negara tersebut, awak kena follow peraturan yang telah ditetapkan oleh FIFA. Jadi naturalisasi itu adalah term ataupun word yang membawa maksud kepada pertukaran warga negara. Jadi kalau awak tukar warga negara awak daripada Argentina ke England ataupun Argentina ke Malaysia, England ke Malaysia, Brazil ke Malaysia, Sepanyol ke Malaysia, itu adalah naturalisasi. Sebab itu adalah maksud naturalisasi, pertukaran warga negara. So apa yang awak kena faham yang kedua adalah tentang undang-undang FIFA. Kalau awak tengok dalam artikel 7, apakah syarat ataupun kelayakan untuk mendapatkan warga negara baru? Dia dah nyatakan dekat situ, kan? Awak ada beberapa syarat lah dekat sini. Antaranya dia kena ada his biological mother or father yang lahir dekat Malaysia. Itu yang pertama. Kalau mak ayah awak lahir dekat Malaysia, awak boleh tukar warga negara awak daripada England ataupun Brazil ataupun Argentina ke Malaysia tanpa perlu menunggu 5 tahun. So asalkan dokumen yang sah, ada susu galur yang menunjukkan mak ayah awak lahir dekat Malaysia, awak boleh tukar warga negara asalkan dokumen lengkap. Tetapi proses naturalisasi still lagi berlangsung. So awak masih lagi melakukan proses naturalisasi. Yang ketiga, awak mestilah nenek ataupun atuk awak lahir di Malaysia ataupun ada kaitan dengan Malaysia, membolehkan awak untuk bermain dengan Malaysia selepas awak menjalankan proses naturalisasi. Bermaksud dokumen semua lengkap, awak tukar warga negara daripada Brazil ke Malaysia. So itulah maksud naturalisasi. Dan yang terakhir, awak nampak lah dekat situ apa dia, 5 tahun. So syarat yang terakhir, sekiranya mak ayah awak tak lahir dekat Malaysia, tok nenek awak tak lahir dekat Malaysia, apa syarat untuk awak main dekat Malaysia? Kalau awak bukan warga negara Malaysia, awak kenalah bermain di Liga Malaysia selama 5 tahun. Itu baru awak boleh melakukan proses naturalisasi sekiranya nenek ataupun mak ayah awak tak lahir dekat Malaysia. Jadi barulah kena tunggu 5 tahun, kan? Tak ada beza, still lagi proses naturalisasi itu berlaku. Sebab itu dah termaktub dalam artikel 7
untuk FIFA, syarat untuk mendapatkan kerakyatan negara baru kan. Jadi apa yang beza dia warisan? Kalau saya malu kan, confident dia kata belajar dulu undang-undang FIFA, tapi undang-undang FIFA menyatakan sebaliknya kan. Salah satu syarat nak naturalisasi adalah kena nenek ataupun mak ayah adalah warga negara ataupun adalah lahir dekat Malaysia, ada susu galur Malaysia, baru berkelayakan. Simple as that. So fahamlah dulu term naturalisasi tu apa, baru komen kan. Belajar dulu undang-undang FIFA apa, baru komen. So belajar beza dululah. Nama apa ni? Acik kau. Okey, Assalamualaikum. Kalau di Indonesia ada Erick Thohir, dekat Malaysia kita ada TMJ. Memang betul ada benda-benda yang kita kurang selesa ataupun tak senang dengan keputusan baginda. Bukan satu rahsia lagi, Tengku Mahkota Johor sebenarnya tengah merencanakan sesuatu untuk Harimau Malaya. Ramai muka-muka yang kita familiar yang dicanang akan menjadi sebahagian daripada projek besar Harimau Malaya. Bagi korang peminat-peminat bola sepak Malaysia, are you ready? Yes, Harimau Malaya ada pemain warisan baru, Josh Brownhill. Tak payahlah bro, apa benda ni weh. Kali ni guys, bukan satu atau dua, kita ada 6 hingga 7 orang pemain warisan yang sah ada dalam Malaysia sedang tunggu pasport saja. Abang tahu apa yang korang tengah fikir. Jangan risau geng, sebelum ni memang kita kena scam, tapi sumber berita panas hari ni confirm sahih pasal dikongsi oleh TMJ sendiri. Tak sampai pun 1 bulan rancangan revolusi Harimau Malaya dikongsi, kita dah dapat jurulatih, CEO dan ketua medical team yang baru. Inilah pemimpin yang berwibawa, bukan main cakap saja. Menurut TMJ, pemain warisan tersebut tak ada yang datang dari England, tapi kebanyakannya berasal dari Eropah Selatan dan majoriti bermain di Liga Utama Europe. Maknanya dia orang ada pengalaman dan kualiti baik punya. Yang buat abang excited gila ialah profil pemain-pemain tersebut. Ada centre back, left back, striker, centre mid, attacking mid dan left wing. Itulah kawasan-kawasan yang kita perlukan pengukuhan. Timing dia pun sangat ngam menjelang kelayakan Piala Asia 2027 yang akan bermula Mac ini. Macam mana geng? Adakah korang gembira dengan berita ini? Dan adakah jiran-jiran kita dah mula ketar-ketir? Komen kat sini. Tiada angin, tiada ribut. Malaysia secara tiba-tiba berjaya mendapatkan pemain Argentina yang bernama Facundo Garces. Okey, jom aku sembang sikit pasal player ni. Mampukah dia mengangkat lagi negara kita? Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, nakkan news macam ni, kenalah tekan dulu butang follow dekat sini. Dah tekan. Mantap. So, banyak benda yang aku suka pasal Garces ni. Yang pertama, dia adalah pemain La Liga. Yes, bukan tier 2, bukan division 3. Sebab apa? Sebab kadang-kadang bila kita dapat player warisan ni, ada yang chop player grade E lah, player grade D lah. Yang ini memang pemain La Liga guys. Dia bermain untuk Deportivo Alaves. Maknanya dia dah ada pengalaman lawan Mbappe, Bellingham, Lamine Yamal dan sebagainya. Okey, dari segi pengalaman memang cantik walaupun masih lagi muda. Kedua, benda yang aku suka pasal Garces ni, dia punya fizikal. Korang tengoklah badan dia besar mana. Okey, dia main sebagai centre back dengan ketinggian 1.88 meter dengan badan fizikal macam ni, bagi aku memang elok sangat. Okey, kita nak tengok pairing Garces ni dengan Dion Kools boleh pergi jauh mana. Okey, korang komen pendapat korang. Adakah dia patut masuk terus sebagai centre back utama kita? Dan benda ketiga paling aku suka, dia punya umur lah. Okey, masih lagi muda, baru berusia 25 tahun. Kadang-kadang kita dapat player warisan, player naturalisasi ni umur dah 30 semua. Jadi bila dapat player muda macam ni, badan tengah sedap, bagi aku memang elok sangat. Aku surprise juga macam mana Harimau Malaya kita punya scouting boleh dapat player daripada Argentina sana tu. Oi, bukan main power lagi scouting kita sekarang compare dengan dulu hanya rumours semata-mata. Sekarang rumours tak ada, tahu-tahu terus jadi player. Okay guys, korang komen pendapat korang dekat bawah pasal player ni. Dan macam biasa, yang nak support Wibro boleh tekan butang follow. Tak sampai beberapa jam kita dapat info tentang kemasukan Facundo Garces. Kita dapat satu lagi player Argentina guys, Imanol Machuca. Okay, macam mana boleh ada orang Argentina bermain untuk Malaysia? Aku pun tak tahu. Mungkin kita semua ni sebenarnya ada darah Latin. Boleh cakap Sepanyol sebenarnya kita ni. Buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien. Habla Spanyol? No habla Spanyol. Hablas Malay. Okey, apa-apa pun, jom kita sembang sikit pasal player ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak boleh tekan dulu butang follow dekat sini. Dah tekan. Mantap. Okey, Imanol Machuca ni adalah pemain kelahiran Argentina yang sekarang ni pun main dekat liga utama dalam negara Argentina. Okey, even sebelum ni dia ada main dekat Brazil, jadi memang dia punya pengalaman ni lebih kepada South American lah. Okey, South American punya football, so aku expect mungkin ada flair, mungkin ada sedikit physicality dekat situ. Tapi dia ni tak berapa nak tinggi dia lebih kurang 1.7 meter. Tapi position dia winger lah. Okey, kita pun tahu selalunya position winger ni tak mengharapkan dekat ketinggian pun. Apa yang menarik pasal pemain ni, dia punya market value boleh tahan juga weh, 3 juta. Aku rasa kita tak ada lagi player Malaysia bernilai setinggi ini. So nak tengok power ke tidak, kena tengok dia main dululah. So sama juga dengan Garces, pemain Argentina ini sudah pun menjalankan latihan pertama bersama skuad Harimau Malaya. Okey, memang laju betul lah Harimau Malaya sekarang punya style buat kerja. Okey, tak tahu, tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba dah masuk latihan, dah bermain untuk skuad utama. Itu saja guys, macam biasa korang yang suka konten-konten macam ni, nak support Wibro, boleh tekan butang follow dekat sini dan bagi komen pendapat korang dekat bawah pasal player ni, Imanol Machuca. Jadi gini teman-teman, belakangan ini prestasi timnas Malaysia lagi naik daun banget. Banyak yang salut sama permainan mereka yang makin solid, makin padu, dan kelihatan banget kekompakannya di lapangan. Tapi sayangnya, nggak semua orang bisa legowo ngelihat kemajuan ini. Ada aja yang nyindir kalau tim bola Malaysia itu cuma menang karena pemain naturalisasi. Malah ada yang lebay banget sampai bilang pemainnya nggak sah, terus katanya bakal di-banned sama FIFA. Bahkan ada yang ngejek tim Malaysia jadi kayak tim PBB karena pemainnya datang dari berbagai latar belakang negara. Padahal ya teman-teman, kalau kita lihat faktanya, justru FIFA sendiri udah kasih lampu hijau. FIFA yang ngurus semua aturan sepak bola dunia itu secara resmi udah umumkan kalau pemain-pemain naturalisasi Malaysia itu sah dan gak ada masalah sama sekali. Bahkan untuk pemain yang baru-baru ini diumumin, statusnya dikasih langsung sama FIFA. Jadi, semua tuduhan kalau Malaysia curang atau nggak sah itu ya cuman angin lalu aja, nggak ada dasarnya. Nah, teman-teman, dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran bareng-bareng. Daripada sibuk nyinyir atau cari-cari kesalahan negara tetangga, mending kita fokus ngembangin tim kita sendiri. Belajar dari apa yang bikin Malaysia makin maju di sepak bola. Kalau mereka bisa, kita juga pasti bisa. Asalkan mau kerja keras dan mau saling dukung. Yuk, kita jadi netizen yang positif, yang bisa kasih semangat, bukan malah jadi sumber energi negatif. Semoga sepak bola di Asia Tenggara makin maju, dan kita bisa bangga lihat tim kita bersaing di level dunia. Sampai ketemu di bahasan seru berikutnya bareng aku, Ria Oktorina.